Hari Jumaat. Betul ni hari Jumaat? Betul. Cikgu. Hari berapa? Tarikhnya berapa? 17 April. Baiklah, hari ini cikgu nak terangkan tentang satu lagi nilai selepas kelas cikgu yang sebelum ni. Tapi memang tak boleh agak kan nilai apa yang cikgu nak ajar. Tapi kita masih dalam tema yang sama. Sebab apa? Sebab kamu semua masih lagi Tahun depan. betul. Jadi kita masih belajar dalam tema yang sama, iaitu saya dan jiran. Sebelum kita pergi ke nilai yang kita nak baca pada hari ini, cikgu akan bagi satu video dan kamu tengok apakah nilai yang ada dalam video tu. Saya yang dibawakan khas oleh Quick Finance House. Ish nyamuk ni, tak habis-habis. Semalam ni dah gigit aku 20 kali. Haiya, saya bukan kena gigi nyamuk saja. Sebab saya sakit perut nak muntah-muntah awak. Rasanya kawasan taman ni dah makin kotor lah. Memang kotor saja. Dah, ada tempat air bertakung lagi. Apa kata kita gotong royong bersihkan kawasan ni? Okey. Baik, kuasa Wah, cantik juga nama kita ni. Yeay! Kawan-kawan, kita kena bergotong royong bersama jiran tetangga untuk membersihkan kawasan perumahan. Tempat yang kotor boleh membawa penyakit-penyakit yang tak diingini. Lepas tu, jangan lupa untuk mengekalkan kebersihan. Great Finance House mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Okey, rasa-rasanya lah. Kan? Apakah nilai yang ada dalam video yang kita tengok tadi? Kerjasama cikgu. Lagi? Nilai keberanian. Lagi? Kerajinan lagi? Semangat kejiranan. Semangat jiran lagi? Toleransi lagi? Syailah? Tolong menolong. Tolong menolong Afaf? Tadi angkat tangan sama dengan Syailah. Sama dengan Syailah. Jadi, apakah yang kita nampak situasi dalam itu? Dia tengah buat apa? Gotong royong. Gotong royong. Bila kita gotong royong, kita buat Kebersihan. kebersihan lagi, kita buat bersama. Sama. Jadi nilai yang kita nak belajar pada hari ini, kerjasama. Betul Al? Bagi tepuk tangan Al. Okey. Macam cikgu nak tanya lah kan. Siapa sini ada jiran? Semua ada jiran kan? Ada. Okey, siapa nama jiran kamu semua? Dini. Dini jiran kamu? Lagi Azmi, siapa nama jiran kamu? Mukris. Mukris. Mudanya jiran kamu. Siapa nama jiran kamu? Izzuan. Izzuan. Lagi siapa nama jiran kamu? Tak kenal. Sepatutnya Al balik rumah kena kenal dengan jiran sebelah rumah. Baik. Okey, sebab apa? Sebab dia orang yang paling dekat dengan kita. Jadi kalau jadi apa-apa, kita boleh minta tolong dekat jiran kita. Betul. Okey, sebelum memulakan aktiviti yang pertama, cikgu nak tanya dah. Apakah contoh amalan kerjasama dengan jiran yang kita pernah buat? Al walaupun tak pernah buat, tapi cikgu akan tanya juga. Siapa tahu? Contoh yang kita boleh buat dengan nilai kerjasama. Lagi satu je. Saya. Merewang. Merewang lagi. Saya cikgu. Angkat kain jiran. Dia tak ada dekat rumah. Oh, macam mana kamu nak masuk rumah jiran tu? Ada pangkat pun. Lagi? Contoh amalan dia yang kita boleh buat. Kalau contoh jiran punya kat luar tu ada tiba-tiba ada najis ke, kita tolong bersihkan. Buat bersihkan jiran. Okey, sebelum kita pergi ke aktiviti yang pertama, cikgu ada satu permainan yang cikgu nak kasih. Tapi sebelum tu cikgu nak kamu semua bentuk dalam kumpulan lah. Satu kumpulan 2 orang.
cukup tak semua? Satu lagi. Okey, sebelum kita mulakan aktiviti ni, dekat dalam ni ada susun suai gambar. Tahu tak susun gambar ni apa? Tahu. Nama dia puzzle dalam bahasa Inggeris. Okey. Cikgu ada sediakan 3 puzzle dekat dalam tu. Jadi, setiap kumpulan kena lengkapkan puzzle ni dan tulis apakah untuk amalannya dekat dalam kertas. Boleh? Boleh. Okey. Dengan kiraan 1, 2, 3, mulakan sekarang. Ada siapa-siapa yang tak boleh buat ke? Ada. Semua boleh buat tak? Ya, cikgu. Kalau dah siap tunggu dulu ada kumpulan yang kena siap. Dah siap, cikgu. Sabar je lah. Dia kena tulis. Bukan buat kat atas ni. Ya, saya tahu dah. Cikgu suruh tulis apa tadi? Apakah contoh amalan yang ada dalam situasi tersebut? Amalan. Ya. Amalan kerjasama dengan jiran. Ada siapa-siapa yang tak ada pen tak nak tulis? Ni ambil kat depan ni. Cikgu ada sediakan highlighter, pen. Contoh amalan dalam situasi tersebut kat puzzle. Apakah contoh
Cuba awak tengok betul-betul. Cikgu ni kacau lah. Betul-betul lah. Kau budak bila cerita sebelah ni. Dah siap. Kumpulan mana yang dah siap angkat tangan? Saya. Adi belum, jangan angkat tangan. Cikgu dah siap. Adi. Dah siap cikgu? Dah siap? Dah. Dah tulis dalam kertas yang cikgu kasih ke? Cikgu, kena cikgu ni kipas kuat sangat lah. Tengoklah gambar korang sekarang. Siapa yang dah siap dan dah siap tulis angkat tangan? Ini dengan Hazira dah siap? Dah. Dah siap. Dah siap. Dah siap cikgu? Semua dah siap ke? Dah. Boleh cikgu nak satu kumpulan volunteer tak apa yang situasi yang mereka dapat? Mungkin kumpulan An. Apa yang awak dapat? Pertama sekali cikgu, tak sayang kat Saya pertama sekali Cikgu saya bocor. dapat pakcik tu tengah siram pokok jiran. okey lagi? Lepas tu yang kedua ada seorang pakcik ni, dia sakit, kiranya menjarahi jiran sakit. Lepas tu yang ketiga ada kanak-kanak bermain bersama-sama. Kumpulan lain? Saya. Okey. Gambar pertama dia siram pokok jiran. Gambar kedua dia makan-makan dengan jiran. Gambar ketiga dia angkat barang jiran. Saya cikgu. Fazal yang pertama, jiran memeriksa keadaan rumah jiran sebelah dia. Yang fazal kedua, jiran dia memberikan buah tangan makan makanan ke kapal. Dan fazal yang ketiga ialah jiran bersama-sama bekerjasama untuk bergotong royong membersihkan kawasan perumahan. Kumpulan belakang Afifah? Okey, gambar pertama, aku mensalahi atuk comel di hospital. Dia kat sini dia bagi buah tangan dekat jiran dia. Gambar yang kedua, Pakcik Kamal betul-betul dan berkenalan bersama jiran. Dekat sini dia betul-betul dengan jiran dia. Gambar yang ketiga, Karen beritahu. Gambar yang ketiga adalah ada seseorang ni dia bermain di taman permainan bersama anak jiran dia. Okey lagi kumpulan Hazira? Pertama
contoh amalan kejiranan. Boleh tak? Okey, cikgu. Cikgu dah ambil kat sini. Cepat ni ke depan. Ambil lah tolong saya nanti. Ambil lah tolong saya. Okey, boleh sebarangkan 3 lagi contoh amalan kejiranan. Berdasarkan gambar ke? Selain daripada gambar. Satu kumpulan kena sama. Satu kumpulan kena sama saja. Saya dengan Su kena sama. Kan sama. Bincang dalam kumpulan. Cikgu, kami dah siap. Di nak halaman. Saya dah siap dulu kot. Dia dah siap, dia kena bagi-bagi dulu. Yang penting jujur, yang penting Jujur lah, siap. Halaman. Cikgu dah siap. Lagi ada kumpulan yang belum siap ke? Cepatlah, Babi. Dia banyak-banyak pun dah tak. Okey, cikgu nak setiap kumpulan pergi ke hadapan untuk bentangkan apakah 3 contoh amalan yang mereka dah buat dengan jiran mereka. Wakil kumpulan tu? Sabar je. Bukan 3 contoh lagi. Contoh amalan dalam berjiran. Saya dengan Al-Bincang. Yang pertama, angkat cairan. Mahaban kan ramai-ramai, Iqbal. Iqbal tak pernah pergi mahaban, cikgu. Siapa yang tak tahu marhaban? Iqbal dia tak tahu. Saya tahu, saya tu marhaban. Siapa yang tak tahu marhaban? Adik tahu. Okey, terangkan dekat Carol apa marhaban. Wah, Apa ni? cepat. Adik kita sampai tak faham ni. Cikgu. Sebagai ketua marhaban kampung, Dia kena marhaban, cikgu. apa ni kita pergi ke rumah-rumah dan kita berzikir, betul tak kalau dia kata? Betul. Okey, kumpulan Iqbal. Yang pertama sekali, menyantuni jiran. Yang jiran ni contohnya apa? Contohnya macam menyantuni jiran ni macam kita ada macam petang-petang kita berborak-borak dengan jiran ke, kita berjumpa dengan jiran ke, kita meluangkan masa dengan jiran. Seterusnya buat kongsi makanan dengan jiran. Satu lagi menziarahi jiran sakit. Okey. Asyik. Kumpulan seterusnya? Saya. Okey.
pertama, jagakan rumah jiran bila dia balik kampung. Okey, lagi? Kau kat dulu. Ada. Ini Iqbal cakap ini jadi sugar ini. Tak baik cakap macam tu. Lagi? Bagi jiran makan. Memang dia memang. Baik. Lagi? Lagi? Makanan. Okey. Seterusnya. Seterusnya, Fabi. Antara bentuk amalan kerjasama yang pertama ialah membersihkan taman rumah. Okey, lagi? Bertolong lah. Yang kedua, melawat jiran yang sakit. Okey, lagi? Dan yang ketiga, menjaga keselamatan taman perumahan dengan membuat keadaan pada Jaga rumah. Lagi kita seterusnya. Okey, go. Membantu membuang sampah jiran. Dan kedua, menjaga haiwan dan peliharaan jiran semasa mereka bekerja. Jaga buang sampah jiran. Menyiram Okey, betul. Bagus tak kira. Oh, ya, betul. Okey, jadi semua orang dah tahu apakah amalan kerjasama yang kita buat dengan jiran, betul tak? Okey, semua orang ada nak contohkan dekat dalam kertas. Okey, kita pergi ke aktiviti yang seterusnya. Aktiviti yang seterusnya, cikgu ada bawa kedai aiskrim. Okey. Adik suka makan aiskrim. Oh, siapa suka makan aiskrim, adik? Patutnya dia tak ada gigi tengah dulu. Okey, Tak baik dari Iqbal. Oh, dia tak baik, tak baik. Okey. Okey. Aktiviti seterusnya ni, nanti waktu kumpulan pergi dekat pergi ke depan, ambil salah satu aiskrim. Dan dekat belakang aiskrim ni ada cerita. Jadi, cikgu nak kamu semua baca cerita ni dekat dalam kumpulan. Lepas tu, cikgu nak kamu senaraikan 5 kepentingan amalan kerjasama dengan jiran. Okey, siapa yang tak tahu kepentingan tu apa? Okey, bila kita kerjasama dengan jiran, kita dapat apa? Dapat nama. Dapat makanan. Dapat makanan. Dapat makanan. Bolehlah tu dapat makanan. Maksudnya berkongsi rezeki. Lagi? Dapat berkasih sayang. Berkasih sayang. Lagi? Kasih Dapat sayang. upah. Dapat upah lagi? Dapat kenangan anak jiran lagi? Maksudnya dapat berkenalan lah dengan jiran. Okey. Kita nak mulakan sekarang ke? Boleh. Okey, kumpulan datang depan ambil aiskrim ni. So nak aiskrim apa? Adik, saya nak aiskrim yang ada cherry kat atas tu. Ambil yang paling besar dari sini. Yes. Duit gila tu. Nanti kamu semua tulis kepentingan amalan kejiranan tu dekat dalam kertas. Saya nak 5, boleh? Boleh. Okey. Keluarga Azmi berbidang. Dalam sabar Iqbal. Dalam kiraan 1, 2, 3 mulakan sekarang. Baca, lepas tu tulis apakah kepentingan amalan kejiranan. Lima cikgu. Betul 5.
Tadi dah lagi saya ada. Ada juga yang dekat. Kepentingan tak semestinya ada dekat dalam cerita tu. Dia tersirat Dia tau. ada tersurat dan ada tersirat tu cikgu tak ingat. Memudahkan urusan dia. Kita kena ada point. Tulis dalam kertas ya. Siapa nak highlight tu boleh ambil dekat sini. Tak siap cikgu. Kumpulan hal tak siap lagi cikgu. Sabar, tunggu bulan lagi dulu. Saya dah siap cikgu. So, clear. Sebelah sikit apa? Boleh tu. Cikgu dah siap. Tunggu dulu kumpulan belum siap. Ada game dah siap Diskor. ke? Ada game dah siap? Dah game dah siap. Siapa dah siap kat tangan? Ya. Ini dengan Hazira dah siap? Belum, tunggu ni dengan Hazira dulu. Jangan Iqbal. Jangan kacau ke Iqbal. Itulah biar screen kita pun tak dapat jawab. Maksudnya kat dalam screen. Boleh. Kau dapat screen dah. Ni diskor pula. Boykot. Boykot. Dah cikgu dah siap. Dah siap? Jadi cikgu nak setiap kumpulan pergi ke hadapan untuk baca cerita mereka dan lagi seorang baca cerita, seorang lagi bagi tahu apakah 5 kepentingan tu. Boleh? Boleh. Okey, kumpulan mana yang nak start dulu? Hakim yang paling sedap tadi. Saya. Saya. Asyik mampu kan Cikgu, kenapa? kumpulan saya sentiasa Jadi asyik itu biasa dia tak senimat je. Kita dah kata. Bila ini saya terbuat homemade tau. Okey, bacakan cerita. Okey, minta perhatian semua. Dengar baca cerita Suhailah. Cerita 1, gotong royong membersihkan taman. Penduduk Taman Harmoni mengadakan gotong royong membersihkan kawasan taman permainan. Semua jiran turun membantu membawa penyapu, beg sampah dan cangkul. Mereka bekerja bersama-sama membersihkan longkang, memotong rumput dan mengutip sampah di sekitar taman. Selepas aktiviti itu, kawasan taman menjadi bersih dan ceria. Kanak-kanak juga dapat bermain dengan selamat. Semua penduduk berasa gembira kerana kerjasama mereka telah mewujudkan persekitaran yang bersih dan selesa. Okey, apakah 5 kepentingan di dalam cerita tersebut? Yang pertama, kawasan menjadi lebih bersih. Betul. Okey. Yang kedua, dihindari penyakit berjangkit. Okey. Yang ketiga, hubungan menjadi semakin erat. Okey. Yang keempat, kawasan kejiranan lebih harmoni. Dan yang kelima, dapat mengelakkan sifat penting diri sendiri. Okey, betul. Bagi tepukan. Kita ada cerita Suhailah dengan Alian. Siapa lagi nak tambah? Iqbal cikgu. Okey, tak ada. Okey, kumpulan seterusnya. Ayah cikgu. Saya nak dengar cerita biskop. Itu bukan biskop. Sama kali dengan baju. Yeah. Okey, kumpulan biasa. Cerita pertama, keluarga kelima, iaitu membantu ketika pindah rumah. Adik dan keluarga berpindah ke rumah baru di kawasan kejiranan itu. Jiran-jiran datang membantu mengangkat barang seperti almari, meja dan kotak-kotak. Mereka bekerjasama sehingga kerja menjadi lebih mudah. Kerana bantuan jiran, proses perpindahan menjadi cepat dan teratur. Keluarga adik
merasa gembira dan mula berasa selesa tinggal di kawasan baru kerana sikap jiran-jiran. Okey, apakah juga kepentingan daripada cerita tersebut? Yang pertama, mengenali jiran. Yang kedua, kita memudahkan jiran. Yang ketiga, jiran melihat kita tu sebagai kita jiran yang bagus. Yang keempat, ini cuba yang tulis. Yang keempat, jiran selesa dan gembira. Dan yang terakhir, ukur sikap kerjasama antara jiran. Betul. Bagi tepukan untuk pandangan kemudian seterusnya. Hazira. Okey, Hazira please. Yes, dia cherry tak sedap. Bukan cherry lah. Velvet cheese lah. Velvet cheese, cherry on top. Jadi, saya bacakan cerita dulu. Cerita yang keempat, menjaga jiran yang sakit. Wan Lim jatuh sakit dan tidak dapat keluar rumah. Jiran-jirannya mengambil inisiatif untuk membantu dengan menghantar makanan dan bertanya khabar setiap hari. Ada juga yang membantu membawanya ke klinik. Dengan bantuan jiran, Wan Lim berasa lebih tenang dan tidak keseorangan. Dia sangat menghargai sikap prihatin jiran yang sentiasa membantu ketika susah. Jadi, bukan itu kepentingan dia. Yang pertama, jiran berasa lebih tenang. Yang kedua, dia berasa tidak keseorangan. Yang ketiga, kita dapat menjaga kebajikan jiran. Yang keempat, dapat mengelakkan silaturahim. Dan yang kelima, buat jiran rasa disayangi. Betul. Okey, bukan seterusnya. Cherry on top. Wah, babi. Ini es krim mangkuk. Ni es krim apa? Dia ni vanilla blue. Dia macam baju babi lah. Okey, cerita kedua iaitu membantu jiran semasa kenduri. Puan Siti mengadakan majlis kenduri di rumahnya. Jiran-jiran datang awal untuk membantu menyediakan makanan, menyusun kerusi dan menghias tempat majlis. Mereka bekerjasama tanpa mengira penat. Majlis berjalan dengan lancar dan meriah. Puan Siti sangat berterima kasih kerana bantuan jiran-jirannya telah meringankan tugasnya. Hubungan kejiranan juga menjadi lebih erat. Okey, apakah juga kepentingannya daripada cerita tersebut? Okey, yang pertama sekali ialah kepentingan bekerjasama dapat melancarkan perjalanan majlis. Yang kedua, mengeratkan semangat perpaduan antara pelbagai kaum. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi yang baik antara jiran. Yang keempat, mewujudkan perasaan gembira antara tuan rumah dengan jiran. Dan akhir sekali ialah berterima kasih sebagai tanda penghargaan. Betul. Bagi tepukan untuk Azmi yang baik. Kemudian terakhir. Nabi, cikgu. Tak nak es krim. Dia tak nak es krim kau. Dia tak nak es krim babi. Dia nak es krim tadi. Tapi cantik lah. Cantik je cikgu tapi tak sedap. Saya punya cantik dan besar. Itu tak sedap. Oh, tiga. Kami dapat cerita yang ketiga, iaitu bantuan ketika kecemasan. Pada suatu malam, Mak Encik Rahman mengalami kebakaran kecil di dapur. Jiran-jiran segera datang membantu memadamkan api dan menghubungi bomba. Mereka juga membantu mengeluarkan barang penting dari rumah tersebut. Disebabkan kerjasama cepat jiran-jiran, kebakaran dapat dikawal dengan segera. Encik Rahman sangat bersyukur kerana bantuan jiran telah menyelamatkan rumahnya daripada musnah teruk. Okay, apakah lima kepentingan daripada cerita tersebut? Okay, 5 kepentingan yang kami dapat daripada cerita tersebut. Yang pertama, mewujudkan suasana harmoni. Kenapa? Kerana kerjasama jiran yang segera membantu Encik Rahman itu menunjukkan hubungan yang baik dan saling mengambil peran. Okey, betul. Yang kedua, kepentingan yang seterusnya meningkatkan keselamatan jiran. Kenapa? Kerana tindakan jiran yang cepat memadamkan api dan menghubungi bomba membantu mengelakkan kebakaran menjadi lebih besar. Okey, yang ketiga, memudahkan urusan
Aiskrim lepas kelas cikgu belanja. Ini dah dapat dah. Siapa yang menang lah cikgu belanja aiskrim. Okey, aktiviti betul-betul. Aktiviti seterusnya cikgu nak buat aktiviti lakonan. Papi dapat. Pavi pelakon sekolah kita cikgu. Okey, cikgu nak kamu semua lakonkan satu situasi daripada puzzle yang kamu dah buat tadi. Ingat tadi tak puzzle yang kamu dah buat? Sebab cikgu ada suruh tulis kan? Ada. Kamu semua tulis tak? Nak cikgu kasih cikgu tahu kamu tulis tak? Boleh. Suruh tulis tak? Tulis. Okey. Saya semangat nak aiskrim. Tapi sebelum tu cikgu nak asingkan Patut dulu saya kamu. nak. Ikut nama kumpulan. Nama kumpulan kamu tu berdasarkan aiskrim yang kamu dah dapat tu. Jadi kumpulan satu, kamu dapat aiskrim apa? Vanilla coklat. Vanilla coklat. Boleh lah. Biskop with Okey, kumpulan dua. Biskop with marshmallow. Panjang sangat lah. Biskop je cikgu. Biskop matcha. Tak ada biskop dia. Aduh. Kumpulan tiga. Vanilla blue. Vanilla. Asal kau tak tulis idea cikgu? Tak penting. Apa standard? Sama dengan biskop Okey. Red velvet cheese. Red velvet cheese. With cherry on top. Cherry. Oh, ini cikgu lagi. Cikgu bias. Cikgu lupa kami ke? Okey. Kumpulan kami 3 skop Spider-Pop. Banyak dia. Panel pop je cikgu. Boleh, dua boleh. Kesiannya biskop. Okey. Cikgu nak kamu semua berbincang dahulu apakah lakonan yang kamu nak buat dalam situasi yang kamu dah tulis tadi. Jadi boleh? Satu situasi je. Okey, dalam kiraan 1, 2, 3 boleh bincang. Buat yang susah-susah. Nanti kalau lakonan tu sama dengan kumpulan lain pun tak apa. Nanti cikgu nilai. Apalah. Siapa yang dah siap bincang boleh bagi tahu cikgu dah siap. Cikgu saya dah. Okey, bukaan dah. Lagi buka kumpulan. Cikgu Iqbal ketawa-ketawa. Ada lah, tahu.
Cikgu je. Ini kumpulan makan dah siap? Dah. Azira dengan Dini dah siap? Dah. Azmi dengan Fabi dah siap? Dah. Dah siap, kau dah siap? Kak, Okey, cikgu. cikgu nak volunteer. Siapa nak mulakan dulu? Okey, kumpulan Al dengan Suhaila. Nanti kamu semua bagi tahu ya, apakah situasi yang mereka lakonkan. Boleh? Boleh. Okey. Okey, semua tengok depan. Tengok depan. Okey. 1, 2, 3. Hai, Al. Awak okey? Tak okey. Batu-batu. Saya pantang. Saya nak jawabkan nak makan dan kita makan dia. Cepat sihat. Batu-batu saya nak makan di aiskrim. Tapi terima kasih. Sama-sama. Okey, dah siap. Dia cikgu baru makan aiskrim. Biarlah, ini kan ubat. Okey. Kita saya. Okey, bangun. Okey, kumpulan mana yang nak jawab? Ini contoh situasi apa? Okey, Karen? Menziarahi jiran di hospital. Menziarahi jiran di hospital. Betul? Betul. Okey. Tak sama dengan kita. Kumpulan seterusnya? Baik saya tengok. Okey, Ibrahim Ali. Tak apa guna lain lagi tu. Kena bincang lagi. Kumpulan Fabi. Go Fabi. Oi, Fabi, you. Fabi Kita tak lipat lipat, dalam Fabi. Bobby, ada apa ni? Azmi, ni tadi Fabi ada buat majlis kenduri. So ada makanan terlebih. So Fabi teringin nak pergi. Susah-susah je. Tak ada apa-apa ni ada. Ini makanan terlebih. Lepas ni saya nak bersihkan rumah semua lepas ni. Buat, nanti saya join. Okey, nanti saya join. Okey, terima kasih banyak. Ni apa ni? Lapsuri eh? Nak kenduri. Oh, Nanti okey. makan bersama-sama kan? Okey, boleh. Jadi kau tak nak start dulu? Tak apa, saya nak bersihkan rumah. Okey. Sekejap lagi saya siap-siap dan tukar baju di rumah Fabi eh. Okey. Okay, bye. Bye. Kumpulan mana nak jawab situasi ni? Situasi apa? Saya Okey. Bobby menziarahi Azmi dengan bagi makanan. Betul ke? Azmi dengan Fabi? Betul. Betul. Tapi sebelum cikgu terlupa tadi kumpulan saya dengan Al. Rasa-rasanya cikgu nak bagi berapa? 10. Bagi 5 je lah ni. Tak baiknya. Ni lah kali bekerja sama. 5. Sebab tengok muka Al sekali. 5 je. Sebab dia dah berlaku. Dia buruk hati. Mana ada orang sakit pada makan aiskrim? Mana? Itu kan lakukan. Kalau uji langsung lah lakukan orang ni. Okey, cikgu bagi 8. Yeay. Baik. Okey, kumpulan Azmi dengan Fabi. 10. 10. Sebab Lapan. sebab Fabi terlalu baik, cikgu. Semua ikut awak lah. Awak dalam belakang. Okey, kumpulan seterusnya. Bagi ni. Bye. Bagi ni. Apa ni? Ni dulu ni. Kumpulan apa? Kumpulan ini. Kumpulan red velvet cheese on top. Satu, dua, tiga. Kucing respect. Ada suaranya. Ini macam kucing gila saya ni. Dapat. Ada. Bagus. Cikgu. Dia dah apa ni? Ada orang yang Cikgu dah duduk. Okey, apa contoh situasi? Tak boleh tunggu orang Okey. Maksudnya awak bagi makanan kucing kau tahu aku kucing. Apa ni? Psycho ke? Macam mana amanannya?
Bagi satu je. Satu. Terus je nak pukul kucing. Orang nak pukul kucing. Terus je. Apa ni? Kenapa 9? Sebab dia boleh buat bunyi kucing. Jadi dia boleh sampaikan dengan baik lah. Kucing dia rabun cik. Jadi ada Bukan boleh bang. Aku tak buat apa Jadi kita senyap. Api kita senyap. Aduh, sakit di tangan saya. Aduh, sakit di tangan saya. Tolong. Sakit tangan saya. Gerak cepat. Sakit. Saya tadi balik camping. Lepas tu kawan saya nak pukul saya. Dia kain batik. Sekolah. Saya kulit. Cari kain. Panggil Azmi. Saya boleh nampak. Okey? Sekarang ni kita akan buat Wow. kat belakang ni saya buat ikan telur sila lah. Ilmu dia dah. Masih sama kita boleh dah makan ni. Wah, makanan. Nasib baik saya dapat dia. Simpan jangan risau tau. Sekarang ni saya dah buat rawatan awal untuk pipa, tapi dalam masa yang sama saya akan collect juga. Okey, pipa dah dulu. Terima kasih kerana baiknya hati kamu. Terima kasih bersama-sama. Patutlah juara PC. Wow. Okey, aku kan tak ada situasi daripada pelajaran dan Afifah. Bal jawab tak Iqbal. Contoh amalan ni. Dia mengenal menggunakan ni sudah sakit. Mana jiran dia dah sakit. Saya pernah bagi berapa? Bagi 10. Saya suka ini 10. Benar dengan ilmu. Cikgu bulan terakhir. Buka. Jadi kumpulan kami ambil konsep tanpa suara. Jadi diminta perhatian dan fokus dan nanti minta kamu semua untuk teka ya. Baik. Dia buat pantomim. 1, 2, 3. Masak apa tu? Tinggi je dah. Cikgu dia buat apa je cikgu? Okey, jadi berdasarkan apa yang kami buat tadi, cuba teka apa situasi kami. Tak boleh teka. Saya rasa kan cikgu, Iqbal nak makan, tapi Adi macam nak gukir. Cikgu sebab dia buat macam tu. Maksudnya dia salah kelas. Sebenarnya itu tak masuk dalam skrip. Saya pun tak tahu apa. Dia nak datang makan rumah saya lah. Jadi kenapa awak buat macam tu? Nanti kain kotor. Oh saya ingatkan dia bentang Speaker. Okay, jadi apa? Kita sila. makan. Kenapa ke rumah jiran? Dinner. Ya, makan bersama jiran. Dia rasa-rasanya markah berapa yang saya nak kasih dekat jiran? 100. 100.
100. Yo. Okey, disebabkan ada 3 pemenang, cikgu nak satu je pemenang. Antara T-Scoop, Paddle Pop, Discoff dengan Vanilla. Rasa-rasanya mana yang kamu paling faham? Berikan contoh situasi. Vanilla Blue. 3 scoop pedal pop. 3 scoop Paddle Pop. Vanilla Blue, Discoff dengan Red velvet cheese yang tumpuk kucing. Tiga ni je, tiga Oh. je. Cikgu, suruh penonton ke belakang ke dalam. Penonton. Biasanya dia bukan 10 orang juga cikgu. Pagi orang apa? Cikgu belakang ada banyak. Cikgu tengok observe. 3 scoop Paddle Pop. 3 scoop Paddle Pop cikgu. 3 scoop Paddle Pop. Sebab saya Ada tu 2 pemenang. sebab saya tu TRS. Pemenang dia adalah 3 scoop Paddle Pop. Apa cikgu? Tepuk pun salah. Dia menang sebab kamu suka faham apa yang cerita disampaikan. Betul tak? Betul. Dia tak faham ke apa yang disampaikan? Faham. Jadi sebab itulah dia menang. Jadi disebabkan dia menang, cikgu nak bagi hadiah. Dapat batang aiskrim dah. Nanti aiskrim boleh kau cikgu lepas kelas. Okey, kita dah nak sampai aktiviti ke penghujungnya. Cikgu ada sediakan latihan pengukuhan kuis, tapi cikgu nak kamu semua jawab kat rumah, boleh tak? Boleh. Sebagai Awak sesi boleh nampak ke? refleksi, Awak kan tepuk. Bagi atas pokok tapi lain dia 5G tau. cikgu nak kamu semua tulis apakah yang kamu dah belajar hari ini dan apakah perasaan kamu belajar pada hari ini. Boleh? Dah. Nanti cikgu nak kamu semua masukkan dalam balang ni. Tak payah baca ke cikgu? Payah, cikgu baca je. Adik cakap dia nak baca juga. Cikgu tak kepala tak boleh. Yelah, sorry. Jom. Cik. Wah, cikgu suka begini soalan saya. Cikgu baik. Belajar best. Kesimpulannya saya salin. Sekali nak pinjam pen. Ya, pergi sekolah awak tak bawa apa ke? Tadi awak pinjam pen saya. Awak pergi sekolah awak bawa otak awak je ke? Lebih baik daripada tak bawa. Ini pergi sekolah tak bawa otak. Saya dah tahu. Cepatlah lah, dia benda banyak pula. Patutlah rumah dia banyak bau mayat, bau bangkai kucing. Cikgu tengok Ipan. Oh, tak. Jangan. Cik. Ipan dan Carol dah siap? Dah, cikgu. Saya dah fikir dulu. Habislah, hati-hati dah tu kena pukul nanti. Bergantang. Boleh kemas semua barang awak. Puzzle-puzzle tu masukkan balik dekat dalam subscribe. Dah cikgu tengok. Dan kumpulan saya senang saya yang terawal. Okey, thanks you for masukkan. Masukkan balik.
Bukan bagi elok-elok. Pulang tak elok-elok lah. Elok lagi. Terus sampai tu Cari dah. Okay, sebelum akhiri kelas kita, apa yang kita belajar hari ni? Saya belajar pasal kerjasama. Lagi? Kejiranan. Kejiranan. Kita kena baik dengan jiran. Lagi? Aiskrim lagi? Kucing. Kucing lagi? Babi. Yang 5 cikgu suruh senaraikan tu? Kepentingan. Kepentingan. Sama. Maksudnya lepas ni semua orang boleh kerjasama dengan jiran.